Korang nak ambil video ataupun ambil gambar menggunakan kamera belakang ni mestilah lagi cantik. The problem is korang tak akan tahu yang korang ni betul-betul dalam frame ataupun tak. Maybe ke bawah sangat, maybe ke atas sangat, maybe terkeluar macam ni. And lagi pun boleh je kalau kita nak pakai kamera depan macam ni kan untuk selfie. Tapi kita sendiri pun tahulah kan, kebanyakan phone kamera belakang lebih padu berbanding dengan kamera depan. So untuk menyelesaikan masalah korang nak buat video ataupun nak selfie menggunakan kamera belakang, maksudnya dengan kualiti yang sangat tinggi, aku ada satu device yang aku nak kongsi dengan korang. Seriously, produk ni function gila guys. Jom aku share. Assalamualaikum guys, welcome back. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat walafiat. So today video aku nak share dengan korang satu device yang sangat-sangat kecil dan sangat berguna, lagi-lagi pada korang content creator yang buat konten menggunakan phone. So this is it guys, Cinco X-View M4. So produk ni adalah portable monitor untuk phone korang. So maksudnya apa yang keluar pada phone korang akan keluar dekat monitor kecil ni. Dia tak menggunakan sebarang kabel sama ada HDMI ataupun UVC. Dia menggunakan teknologi Bluetooth P2P. So lepas ni kalau aku nak pakai kamera belakang, aku boleh tengok dekat monitor ni guys. Nice gila kan? So aku tahu yang aku ada dalam frame. Untuk skrin dia punya size adalah 3.97 inci. Dia punya keterangan pula adalah 800 nit brightness. Memang cukup terang. And korang jangan risau pasal delay. Aku sendiri dah test, memang boleh dikatakan hampir tiada delay guys. Korang tengok aku gerakkan macam ni, smooth gila, real time guys. And untuk paparan dia, korang boleh rotate, flip, nak tukar aspect ratio, tekan je butang fizikal yang ada dekat tepi ni. And sebelum ni aku ada review beberapa brand juga yang menghasilkan produk lebih kurang macam ni. Tapi yang uniknya pada Cinco X-View M4 ni guys, dia punya device ada speaker. Maksudnya bila korang playback daripada phone korang tu, dekat sini pun korang boleh dengar. Nice gila. Dan ini pun salah satu fungsi yang paling menarik bagi aku yang tak ada pada mobile monitor yang lain adalah dekat tepi ni guys, dia ada satu button tau. Button ni bila korang klik, dia boleh jadi shutter control untuk phone korang. Maksudnya kalau korang letak phone korang ni jarak jauh, maybe korang nak ambil gambar ataupun nak start record video, korang boleh terus monitor daripada sini dan boleh control terus nak record ataupun nak snap foto. Serious function gila. Tapi make sure korang kena connect dulu dengan Bluetooth. And untuk range dia pula boleh capai sehingga 10 meter. So memang sangat sesuai untuk korang yang suka buat vlog, group foto ataupun pada solo shooter. Serius, fungsi shutter ni memang sangat-sangat membantu. And satu lagi, bahagian belakang ni guys, dia ada magnet tau. Kalau korang pakai iPhone yang ada MagSafe, aku tak sure model keberapa, tak silap aku iPhone 13 kot. iPhone 13 dah ada MagSafe kan. So korang boleh lekatkan je macam ni. Magnet dia pun memang kuat. So lepas ni kalau aku nak pakai kamera belakang untuk buat video ataupun vlog guys, aku dah boleh dapat nampak terus dekat sini yang muka aku memang dekat dalam frame. Nice gila. And nak charge dia pun mudah. Korang just pakai Type-C je. And kalau bateri dia dah penuh, korang boleh pakai selama 3 jam. Dekat atas ni pun ada indikator bateri dia. Nampak kat ujung tu. And selain tu dekat dalam box, korang akan dapat dia punya monitor, dia punya MagSafe ring sticker. Ini kalau korang pakai Android ataupun phone korang tu tak ada MagSafe. So korang boleh lekat je magnet ni dekat belakang phone. Lepas tu korang boleh lekat device ni. Tapi kalau korang yang pakai iPhone memang mudah lah. Just lekat je macam tu kan. And dia dibagi sekali dengan satu kabel USB-C dan juga user manual. So overall untuk produk daripada Cinco kali ni, memang aku sangat recommend. Harga dia berpatutan. Korang boleh check sendiri. Link aku ada letak dekat description ataupun pin komen ataupun ada pada video ni. Maybe korang pun ada plan nak beli kamera mahal. Tapi sebelum tu, aku cadangkan korang beli ni dulu. Lepas tu korang buat konten menggunakan kamera belakang phone korang ni. Confirm korang sendiri akan impress dengan dia punya quality. So make sure sebelum korang beli kamera tu, korang masukkan dulu Cinco X-View M4 ni dekat dalam list korang. Lagipun benda ni portable guys. Korang boleh pakai dekat indoor, outdoor, dekat mana-mana pun. And korang boleh simpan dekat dalam bag. Mudah untuk korang buat pergi travel. Even korang nak buat live sekalipun, korang boleh letak phone korang ni maybe somewhere untuk buat live. And korang boleh baca komen je dekat sini kan. Cumanya korang kena tahu, untuk portable monitor ni dia tak adalah fungsi touchscreen. Contohnya kan macam aku klik record ni, dia tak ada benda tu. Dia berpandukan dekat dalam kamera ni. Dia kira macam mirror lah. So kalau korang ada pendapat ataupun soalan berkenaan dengan produk ni, korang boleh drop komen. InsyaAllah aku akan cuba reply dan bantu korang. So itu sahaja perkongsian aku untuk kali ni. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Boleh follow IG aku dan juga TikTok aku. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.